Tuan-tuan dan perempuan, dalam hidup ni kita ada ramai kawan. Tak kisahlah kawan kita ni sepedia pun, kan. Tapi kita ni dah banyak kawan. Tapi dalam kehidupan kita ni kita kena tahu nak perenggan ni kok belah mana. Katalah kalau kawan tu kita kata perenggan ni takat kedai kopi. Pergi jumpa lepas mayang isyak tu, sembang bohong apa sikit-sikit lepas kedai kopi tu, balik tu habis lah. Takat tu. Dia bohong pasal itu ke ini. Tapi ada kawan yang kita kata perenggan ni takat itu sahaja. Maka kita letakkan di situ. Tak apalah soal kawan dan sebagainya, tapi yang paling penting dalam kehidupan kita, kita kena ada sahabat dalam kehidupan kita. Sahabat ni apabila kita bercakap dengan dia, dia ingatkan kita soal balik kepada Allah Ta'ala. Bila kita berjalan dengan dia, dia membawa kita ke arah perkara yang dekat dengan Allah. Bila kita bersembang dengan dia, perkataan-perkataan dikeluarkan itu mengingatkan kita kepada Allah. Dan bila dia nampak kita lakukan kesalahan, dia tak segan silu untuk menegur kita. Itu sahabat. Tapi kalau kita jumpa satu orang, apa yang kita buat ada masalah, kita cerita, dia kata kita betul. Oh, hang betul semua. Hang betul semua. Tak ada salah langsung. Yang tu penjilat nama dia. Penjilat. Geng-geng penjilat ni. Itu kena buang siap-siap dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita jumpa, bila kita cari sahabat yang kita boleh kongsikan masalah, dan dia boleh timbang antara ada yang dia kata benar, ada yang dia kata entah perlu bertambah baik. Itu adalah sahabat-sahabat yang baik. Jadi, cari orang yang begitu. Kehidupan kita tak lama. Suatu hari nanti pun kita akan pulang menghadap Allah. Jadi kalau kita sendiri, kita tahu keadaan diri kita tak bagus, carilah sahabat yang baik supaya dia boleh membimbing kita. Jadi, fikir-fikirkanlah